Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya muliakan Tuan Cikgu Haji Syudin, Cikgu dan semua para pelajar tadabbur Al-Quran, Datuk Datin dan semua yang dirahmati Allah. Bersyukur pada Allah SWT pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan ni. Dan kita maklum pagi-pagi ni agenda apa? Tadarus diadakan di banyak tempat. Alhamdulillah, kuliah kita dapat sebahagian dapat ambil masa untuk kita di samping kita tadarus, kita kekal tadabbur untuk memahami ayat-ayat Allah ni. Jadi kita insya-Allah pada pagi ini menyambung surah kita, surah yang sama, surah Al-Bayyinah, ayat yang seterusnya. Kita akan masuk ayat 7. Allah SWT seterusnya memberitakan tentang orang-orang yang terpuji, orang-orang yang Allah selamatkan, iaitu orang-orang yang beriman. Jadi hari ini insya-Allah kita akan cuba melihat ayat yang ke-7 hingga 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Jadi ayat yang ke-7 seterusnya, setelah Allah SWT membicarakan golongan yang dimurkai Allah, seburuk-buruk ciptaan, syarrul bariyah, iaitu terdiri daripada golongan-golongan kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrik, yang rupa-rupanya mereka ni mengekalkan pegangan mereka, munfakin, orang-orang munfakin tu dalam ayat yang pertama. Jadi akhirnya ayat yang ke-6 mereka masih kekal yang sama, walaupun telah diberikan peringatan, didatangkan wahyu, dia datangkan Rasul memberi peringatan Allah, namun rupanya mereka tetap kekal, tidak berubah, kerana telah dikuasai oleh hawa nafsu mereka sendiri. Dan seterusnya orang-orang yang mendapat cahaya Allah, yang dulu mereka disebutkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita kena fahami istilah ni, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi selalu dalam Quran istilah ni dia tak akan dipisahkan, melainkan mesti akan Allah gabungkan. Inna
allazina amanu, kemudian wa amilu as-salihat. Jadi kalimah innal ladzina amanu wa amilus solihat sering dalam Quran ni banyak ayat-ayat macam ni. Jadi kemudian dia kita terjemah dulu. Inna sesungguhnya. Hari ini penegasan. Penegasan untuk apa? Untuk mengukuhkan keyakinan dan memastikan ketetapan Allah itu terhadap orang-orang yang kafir ni tak sama. Sebab ada orang-orang yang ingkar ni dia agak sama je. Mereka dengan orang beriman tak ada beza. Jadi sekarang Allah nak kata beza, tak sama. Sesungguhnya orang beriman ni tempatnya berbeza. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu. Pun boleh duduk sini kot kosong je. Sebab situ tak buka hati dia. Bukan? Oh, tahu ni. Sesungguhnya orang-orang yang amanu telah beriman. Jadi ini ramai. Wa oleh maknanya mereka. Jadi kita terjemah apa? Oleh mereka, ramai. Allah menunjukkan kepada orang ni. Kemudian wa amilu solihat, dan amilu telah beramal oleh sama juga mereka juga, ada waw. Jadi apa ciri orang yang ni? Pertama ada dua istilah, beriman dan beramal. Jadi beriman ni ialah dari sudut batin. Ini dari sudut apa bah? Batinnya. Dan beramal ni dari sudut penzahiran tanda iman tu. Cuba tengok. Pertama kita buka surah An-Nisa. Definisi keimanan ni diperjelaskan dalam surah An-Nisa. Di dalam ayat yang ke-136. Surah 3 surah 4 ayat 136. Muka surat berapa? 100. Muka surat 100. Muka surat 100 ayat 136. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Jadi tengok ayat ni, Allah seru siapa? Orang beriman. Wahai orang-orang yang amanu, telah pun mengaku beriman, dah beriman. Jadi beza kalimah. Kalau kita dah beriman, disebut apa? Aku telah beriman, kita nak kata apa? Amantu. Amantu. Macam ni mereka beriman, amanu. Kalau aku akan beriman, aku sedang beriman atau akan beriman ni, minu ni maknanya apa? Minu maknanya aku akan beriman. Ni fi'il madhi ni mudhari'. Jadi kalau mereka ni yu'minuna, kalau ramai, jadi manu rujuk pada mereka telah beriman. Kalau yu'minuna, mereka akan beriman ataupun sedang beriman. Dia beza konteks dia. Yang ni dah berlaku, ni sedang atau akan berlaku. Sama tak? Ni dah berlaku, yang ni nanti baru nak berlaku. Tapi sekarang ni amanu ni dia beza, dia bunyi macam mana? Ya ayyuhallazina amanu, kemudian aminu kan? Aminu. Mim tu balik bawah pula. Bunyi macam ni. Tapi dia lain, dia baris. Ini maknanya ni perintah. Apa maksud dia? Suruh untuk beriman. Berimanlah kamu. Berimanlah kamu. Di dalam ayat ini Allah seru orang beriman yang telah pun beriman untuk beriman. Macam mana? Dah beriman, disuruh untuk beriman. Dah makan dah, suruh makan. Wahai orang-orang yang dah makan, makanlah. Apa maksud? Jadi maknanya iman ni dia perlu apa? Iman ni dia naik dan turun. Dia tak kekal iman. Dia takkan kekal. Sebab tu dia benda yang sentiasa kena diperbaharui dan dibajai. Sebab tu Nabi suruh kita jadidu imanakum, perbaharui iman. Maksudnya kat sini ayat tu, perbaharui iman kamu sekarang. Maknanya sentiasa apa? Renew. Iman kena renew. Kita jangan rasa dah okey dah. Iman macam tu. Sebab tu Nabi dalam satu riwayat menyebutkan apa? Al-imanu yazidu wa yankusu. Iman sentiasa bertambah dan sentiasa berkurang. Iman itu sentiasa bertambah dan sentiasa berkurang. Yazidu wa yankusu. Ingat iman sentiasa apa? Bertambah dan sentiasa berkurang. Macam mana iman bertambah, macam mana iman berkurang? Macam mana iman tu boleh bertambah dan berkurang? Jadi cara iman bertambah, yazidu bi at-ta'ah
Jadi ia bertambah sentiasa dengan ketaatan. Ia akan sentiasa bertambah bila kita kekal dalam ketaatan. Yang kedua, wa yanqusu bil maksiyah. Bil maksiyah. Dan dia akan kurang dengan perbuatan maksiat. Jadi kesan dia adalah mesti ada kesan. Jadi satu perkara lawa yang kita buat menyebabkan iman kita akan berkurang. Dan kita sebenarnya bagi orang yang dia biasa menjaga iman dia akan rasa. Tapi bagi orang yang tak biasa jaga, dia tak perasan pun dah jatuh iman dia. Dia rasa biasa je. Tapi bagi orang yang memang kerja dia sentiasa jaga iman dia, dia akan perasan bila iman dia dah jatuh. Sebab itulah Allah SWT firman dalam ayat ni, orang beriman jangan biar jatuh sikit pun. Wahai orang beriman, apa dia? Kekal iman terus. Sebab bila kita tangguhkan buat ketaatan ni, lah kita kata sekali-sekali apa salah kan? Nanti lama-lama apa? Allah beritahu ni bahayanya, kita tak akan rasa lagi dah kemanisan iman. Tak akan rasa kemanisan iman. Bila dah tak rasa, dia payah nak rawat balik. Jadi ya ayyuhallazina amanu aminu billah, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan juga kitab yang diturunkan kepada sebelumnya. Dan kemudian lawan iman apa? Kufur. Tengok Allah kata ayat sebelumnya, wa may yakfur billah, rukun iman pertama, wa malaikatihi, rukun iman kedua, wa kutubihi, rukun iman ketiga, wa rusulihi, rukun iman keempat, wal yaumil akhir, rukun iman yang kelima. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, siapa yang mengingkari 5 rukun iman ni, dia tidak perbaharui 5 ni, tak ambil tahu 5 ni maksud dia, maka benar-benar dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan ada pandangan kenapa Allah kata wahai orang beriman, berimanlah kamu, dalam ayat juga. Maksudnya pertama, orang tu beriman dengan lafaz iman dia kan. Yang kedua, Allah suruh beriman ni ialah apa? Dengan tindakan. Sebab dia dah cakap dah dia beriman, tapi dia tak buat lagi. Jadi maksudnya yang kedua apa dia? Ya ayyuhallazina amanu, kamu dah mengaku beriman, sekarang kamu bertindak, buktikan kamu mengaku beriman. Ini dua. Sebab itulah bila dia sebut iman je, mesti ada bukti apa? Amal soleh. Dia tak akan satu. Dia tak cukup dengan hanya mengaku beriman. Sebab itu Allah SWT menyatakan, cuba tengok surah 29 ayat yang kedua. Di iman wajib ada pembuktian. Surah 29 ayat yang ke-1 ke-2, ayat 2 kan. Surah Al-Ankabut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Jadi alif lam mim ahasiban nasu, patutkah manusia itu dia sangka dia hanya dibiarkan sekadar ucap kami beriman. Nampak? Iman bukan tak cukup dengan ucapan. Pengakuan iman belum tentu mengesahkan seseorang itu telah pun mendapat keselamatan di sisi Allah, belum lagi. Melainkan setelah Allah uji iman dia, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji. Jadi Allah pasti akan uji kita punya pengakuan. Macam mana cara Allah uji? Macam mana cara Allah uji iman kita? Kita pun hafal, saya beriman kepada Allah, saya beriman semua. Cara Allah uji macam mana? Macam-macam. Macam mana? Sahabat Nabi kata dia beriman kan. Jadi Allah uji pertama mereka apa? Mereka kena hijrah kan. Banyak tu pasal tu. Mula-mula mereka kena tindas di Mekah, terbukti mereka beriman kan. Permulaannya tak diganggu, akhirnya mereka diganggu. Lalu mereka kekal dan menghadapi gangguan tersebut dengan penuh keyakinan kan, berani. Ada yang sampai dah mati, ada yang cedera dan sebagainya. Okay, jadi terbukti beriman. Kemudian Allah pun suruh tinggalkan semua benda yang kamu sayang tu, kamu pergi tempat lain, berhijrah. Ketika itu ada semua hijrah tu, ada yang tak berhijrah. Rupanya ada yang tak berhijrah, ada yang stay juga. Yang orang yang tak berhijrah tu ditanya oleh Allah dalam surah lain, dalam surah An-Nisa juga. Kenapa kamu tak buat ni? Ketika mereka mati, akhirnya mereka gagal. Cuba tengok surah 4. Siapa punya kereta? An-Nisa ayat 75. An-Nisa ayat 97. 97. Ini tengok orang yang gagal membuktikan iman dia. Bila Allah uji ni, tengok-tengok dia tak buat, dia gagal. Ayat 97. Ayat ni Allah tanya kat siapa? Allah tanya orang-orang beriman yang mengaku beriman kat Mekah. Tapi tengok-tengok bila time suruh pergi selamat hijrah, dia tak pergi. Dan dia akhirnya apa kan? Mati dalam keadaan tersebut. Sedangkan masa tu perintah dia wajib. Jadi cuba tengok ayat 97 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Jadi ayat ni kalau kita ambil ibrah dia menakutkan sebenarnya. Tengok dalam ayat ni,
ketika mana sesungguhnya orang-orang yang diwafat, dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan Allah gelar apa dia? Zalim kat diri dia sendiri. Ketika nyawa dia nak cabut, ditanya, apa kena dengan kamu ni? Kan kamu dah mengaku beriman, kenapa kamu buat lagu ni? Kamu kata kamu beriman, tapi kamu tak ikut perintah Tuhan pun. Nampak tak? Lalu mereka jawab apa? Maka apa alasan mereka? Kunna mustada'afina fil ard, kami tak mampu, kami ni kan lemah. Dia bagi alasan macam tu. Kalau kami hijrah nanti, siapa nak jamin keselamatan kami pula? Kan? Jadi dia yakin dengan siapa ni? Dia tak yakin dengan Allah. Allah kan Allah yang bagi rezeki. Kalau Allah suruh, takkan Allah nak ayah kita. Allah suruh tinggalkan sesuatu kan, Allah suruh kita buat, takkan Allah nak ayah. Jadi alasan mereka ni valid ke tak valid? Lalu dikata pada mereka apa? Malaikat jawab, bukankah bumi Allah tu luas? Berhijrahlah kamu, cari rezeki, cari redha Allah tu. Lalu apa tempatnya? Faulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan mereka, tempat mereka mana? Jahannam. Sebab apa? Sebab tak nak ikut perintah hijrah tu. Dan inilah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kadang-kadang kita ni orang Melayu kan, kita dah jelas dah, kita kerja ni dalam keadaan syubhat ke, kita kerja ni ada unsur haram ke, lepas tu kita kekal. Sebab kita kata apa? Kalau saya cari rezeki lain nanti kering nasi saya bungkus. Saya terpaksa kekal dalam pekerjaan ni walaupun adalah sikit saya buat benda yang Allah larang. Boleh tak alasan dia tu? Minta maaf ya Allah, saya tak mampu nak hijrah, nak tukar kerja saya, sebab nanti rezeki saya kurang saya ni. Macam tu alasan dia tu ke? Ni kita takut kalau macam ni lah kita kata. Jadi apa kesudahan dia? Tempat lain neraka jahanam. Ni kita bimbang ni. Hari ni kita diuji dengan ni lah. Kalau betul kita beriman kan, bersihkan betul-betul ikut perintah Allah. Ini pertama, antaranya Allah uji dengan antaranya hijrah. Lepas tu kita hari ni bila kita mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasul, kita diuji dengan apa? Perintah Allah. Ujian iman ni apa dia? Perintah Allah. Itulah maksudnya. Allah akan uji dengan perintah dia. Sejauh mana kita taat ikut perintah Allah, dan sejauh mana kita beralasan, sebanyak mana kita nak beralasan sedangkan banyak perintah-perintah yang kita tahu tapi kita tak buat pun. Okey. Kemudian lihat lagi dalam surah perintah seterusnya. Ini perintah hijrah. Perintah hijrah berubah maksudnya. Kita kena berubah. Bila kita dah beriman, bukti kita beriman mesti kita punya akhlak kita, tindakan kita mesti berubah. Dalam ayat surah 9 pula. Surah 9 surah Taubah ayat yang ke 48 kot. Kan ayat 38. Ini perintah berat juga, iaitu seterusnya lagi berat. Hijrah, kemudian perintah perang, kan? Perintah perang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Sambung 39. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, ini yang seterusnya. Jadi pertama tadi, bila kita beriman, bukti kita beriman apa dia? Mesti kita berubah. Mesti kita akan hijrah. Segala-gala yang Allah tak suka mesti kita tinggal. Bukti iman dia betul. Yang kedua, mesti ada mujahadah. Hijrah, mujahadah, dua. Ni komplit bukti iman. Sebab itu Allah serunya apa dia? Wahai orang yang beriman, apa kena dengan kamu? Tadi pun sama juga kan? Apa kena dengan kamu? Kenapa kamu tak hijrah? Tadi soalan tadi kan? Surah apa tadi? 4 lupa tadi 97. Jadi Allah uji orang beriman ni, apa ujian dia? Ujian nombor 1 iaitu Allah uji untuk berubah, hijrah. Hijrah. Surah 4 ayat 97. Dan yang kedua, jihad. Surah 9 38 hingga 39. Okey. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini orang yang berhijrah pula. Adakah Allah berhenti uji dia? Bagus, kamu dah terbukti kamu beriman, kamu dah hijrah. Cukuplah, tak payah buat apa-apa dah. Okey ke? Kamu boleh masuk syurga. Ada ke cakap itu? Oh, tak ada. Allah kata sekarang ada lagi ujian. Sebab syurga itu mahal. Jadi Allah kata, wahai orang beriman, malakum, apa kena dengan kamu? Kamu kata kamu beriman, tapi tiba-tiba iza qila lakum firu fi sabilillah, bila kamu disuruh jomlah kita berangkat berperang pada jalan Allah, tiba-tiba saqaltum ilal ard, kamu rasa berat hati pula, berat nak tinggalkan tempat kediaman kamu. Tadi kata beriman. Nampak tak? Allah uji sahabat ni. Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Adakah sebenarnya kamu lebih cinta, redha dengan kehidupan dunia berbanding akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Sedangkan tidaklah kehidupan akhirat dunia itu berbanding dengan akhirat, melainkan apa dia? Sedikit sekali, jauh bezanya. Tapi dan Allah bagi ancaman, illa tanfiru, kalau kamu tak ikut perintah aku berjihad, apa Allah kata? Yu'azibukum azaban alima. Nescaya dia akan azab kamu dengan azab yang amat pedih. Dan wa yastabdil qauman ghairakum, dan dia boleh saja ganti kaum yang tak macam perangai macam kamu. Wala tadurruhu syai'an, dan kamu tak akan dapat memudaratkan dia sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah di atas segala sesuatu maha berkuasa. Nampak tak? Jadi dua perkara. Sebab itulah kesimpulannya, orang beriman ni orang yang betul-betul hidup dia untuk cari rahmat Allah. Cuba buka surah 2 ayat yang ke 200. Ini kriteria yang dibincangkan. Dalam ni ada menyimpulkan 218. 218. Inilah Allah iktiraf. Inilah orang yang betul-betul beriman. Ciri-ciri dia. Mencari redha Allah kan hidup dia. Rahmat Allah. Surah 2 ayat 218.
Jadi orang ingat, orang beriman Allah akan beri ujian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Lupa nak bagi muka surat. Muka surat 34. Saya laju pula ni. Okey. Jumpa kan semua ayat ni? Tengok apa yang kita bincang tadi. Ayat ni menyimpulkan semua ada berapa kriteria? Tiga. Apa? Sesungguhnya orang yang amanu, beriman. Apa dia buat? Apa seterusnya? Apa berlaku pada dia? Dia akan confirm, dia masih berubah. Tapi kalau dia kata beriman, dia belajar semua tapi sama je, buat benda yang sama je, tak berubah, itu bukan. Jadi sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah. Ingat, hijrah ni ada dua. Satu hijrah hissi, ataupun satu lagi hijrah maknawi. Hijrah hissi ni hijrah yang nampak, dia berubah tempat. Dan satu lagi hijrah maknawi ni hijrah dalaman, sikap dia. Dia berubah daripada dia dulu jahil dan sekarang dia berilmu. Itu bukti dia beriman. Contohnya dia kata, saya beriman dengan Quran, kan? Lepas tu tengok super je, tak tahu juga, sama je macam tu, tak berubah, tak bertambah ilmu dengan Quran pun. Dia tak ambil tahu pun. Tapi bila tanya beriman, mengaku beriman. Itu valid ke tak? Tak. Jadi semuanya orang yang beriman dan berhijrah. Dan kemudian yang ketiga, apa ni? Lagi besar. Dan berjihad pada jalan Allah, mujahadah. Dia kena korbankan banyak perkara yang mungkin selama ni dia layan benda tu, dia sukai. Tapi kemudian dia buang semuanya, mengorbankan apa yang dicintai kerana untuk apa dia? Untuk cari rahmat Allah. Ni Allah kata apa? Ulaika yarjuna rahmatallah. Inilah yang membuktikan mereka betul-betul hidup mencari rahmat Tuhan. Kalau dia tak buat ni, itu bukan. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Jadi inilah iman. Dari segi batin ada kesan bila kita beriman. Pertama, kesan dalaman kita mesti jelas. Ciri-ciri orang yang beriman yang ada kesan batin dia. Cuba tengok surah As-Sajdah, surah 32 ayat yang ke berapa? 15. Surah As-Sajdah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. 32. Muka surat 416. Ayat 15 untuk belah sini, untuk batin dia. Okey, 32:15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
Sesungguhnya orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Tanda-tandanya apa? Ialah orang yang apabila disebutkan dengannya, dibaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami juga maknanya beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia tengok ini semua, dia yakin inilah semuanya ciptaan Allah yang maha kuasa, yang sangat-sangat luar biasa. Jadi juga masuk juga ayat-ayat Quran lah. Bila dibacakan ayat-ayatnya, pembeli pada dia, kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Mereka segera menyungkur sujud ni, maknanya taat perintah Allah, tidak berbelah-belahi, taat habis seluruhnya. Sebab itu sampai kepada tahap meletakkan bahagian yang paling mulia kepada tempat yang setara dengan bahagian yang paling mulia. Apa dia? Kaki. Itu simbolik kepada ketaatan yang tidak berbelahan. Mungkin kalau kita taat sekejap je, separuh ya, sekadar rukuk aja, kan, taat separuh jalan. Tapi yang ini taat sepenuhnya. Dan mereka memuji Tuhan mereka, dan mereka tidak menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah tu. Mereka betul-betul dengar sungguh-sungguh. Dan ayat yang ke-16, tindakan dia pula, amal soleh dia. Apa amal soleh dia? Ni antara bentuk amal soleh. Sambung tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, iaitu jauh dia punya badan dia ni, belakang dia. Junub ni bahagian belakang tubuh dia daripada tempat pembaringannya. Dia bangun waktu yang paling sesuai untuk bertaqarrub kepada Tuhan dia, muraqabah, nak dekatkan diri kepada Tuhan dia. Yad'una rabbahum, mereka berdoa menyeru kepada Tuhan mereka dalam keadaan penuh dengan rasa bimbang risau dan sangat mengharapkan rahmat Allah. Wa tama'an, dan tamak. Tamak ni tamak lah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka membelanjakan. Jadi ciri-ciri ini dua ni disimpulkan juga kan, ni dalam surah 49 ayat 15, ciri orang mukmin. 49 ayat 15. Lima satu tujuh. Cuba tengok ayat 14. Kita ambil ayat 14 sikit. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا
Innallaha ghafurur rahim. Berkatalah orang Arab, kami telah beriman, dia kata. Mengaku beriman macam tu kan. Orang Arab ramai-ramai datang kat Nabi, bai'ah kat Nabi, dia kata kami telah beriman. Kul, kata wahai Muhammad, kata pada mereka, kamu tak ada cakap macam tu lagi. Kamu belum lagi start kami hijrah, perang lagi belum. Ini orang-orang Arab yang mana ketika dah berhijrah, ketika kaum muslimin dah banyak menang perang, dah nampak kuat, tiba-tiba ramai orang-orang yang dari Arab dulu yang musuh Nabi, mereka dulu ikut musyrikin perang, geng dengan musyrikin, tiba-tiba dah berubah. Kita bai'ah dengan Nabi Muhammad ni lah, sebab nampak dia dah semakin kuat kan. Jadi mereka datang dan mengaku beriman. Jadi iman ni hanya kamu boleh cakap macam ni je cukup? No. Jadi Allah kata apa? La tu'minu, kamu belum beriman, tetapi kamu boleh cakap aslamna. Apa dia? Kami telah berserah diri, kami akur dan serahkan apa? Diri kami untuk ikut sistem ni, Islam ni. Itulah makna dia. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kerana apa? Belum lagi iman masuk dalam hati kamu, belum lagi. Sebab iman ni masuk bila kamu betul-betul ni, bila kamu hidup macam ni, baru iman akan masuk. Mesti kena hijrah, mesti kena jihad, mesti ada pengorbanan baru dapat. Wa in tuti Allah wa rasulahu, namun sekiranya dalam fasa tersebut kamu terus kekal taat kepada Allah dan Rasul, la yalidkum min amalikum syai'an, kamu ikut je apa yang Allah dan Rasul perintahkan tanpa langgar, Allah tak akan sia-siakan amalan kamu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, jadi kat sini tengok menunjukkan apa dia? Orang muslim sudah pasti beriman ke belum tentu beriman? Belum tentu. Faham? Ayat ni, ayat 14 ni kesimpulannya apa dia? Bila sebut muslim, belum tentu mukmin. Okey? Apa dia? Muslim dah tentu mukmin ke tak? Muslim belum tentu belum tentu mukmin. Sebab nak sampai kepada makam mukmin ni, kena buat apa tadi? Betul-betul buktikan dengan pengorbanan tadi. Tapi kalau dia beriman, sudah pasti sudah pastilah dia muslim. Macam tu sifirnya, sudah pasti dia muslim. Sebab tu makam tak sama hadis Jibril tu kan. Pertama muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin, ihsan. Itu paling tinggi lah. Atas daripada mukmin lagi ada makam lagi tinggi. Apa dia? Ihsan. Itu lagi tinggi. Tapi sebelum kepada mukmin, bawah lagi daripada muslim. Sebab tu kita ni berbeza Islam kita zaman dengan Nabi dan para sahabat. Zaman Nabi dan para sahabat, nak tengok dia muslim ke tidak, nak tengok dia mukmin ke tidak, tengok apa? Tengok akhlak dia. Zaman kita nak tengok apa? Tengok IC. Lain. Kan? Muslim ke tak ni? Betul tunjuk IC. Oh, Islam ingatkan? Kan? Sampai macam tu ada. Ingatkan? Tak, Islam punya. Boleh jadi macam tu. Berbeza kan? Tapi zaman Nabi, Islam tengok Islam tu dengan dia punya akhlak tu lah Islamnya. Tak payah IC, tak ada IC ni. Dia berbeza keadaan kita hari ni. Di sebab itu ayat yang ke-15, tengok ayat 15. Allah menyatakan ciri mukminnya sebenar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya tidak lain hanyalah, bagaimana ciri dia? Iaitu pertama, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian dia ragu-ragu tak? Dia yakin, dia tak ragu-ragu pun. Dia tak ada pula rasa apa? Tidak yakin dengan janji-janji Allah tu. Dan bukti dia tak ragu-ragu, apa dia buat? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dan dia mengorbankan harta dia dan dirinya, masa dia, semua yang dikorbankan untuk apa? Fi sabilillah, bantu usaha-usaha kepada jalan Allah ni. Dan Allah SWT mengiktiraf mereka ni apa? Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang yang shadiq. Apa dia? Dia punya ucapan sama dengan tindakan. Itu nama dia dapat apa ni? Taufik. Ucapan sesuai dengan tindakan. Taufik nama dia. Orang yang dapat taufik. Kita dah sebut wabillahi taufik wal sekarang kan hidayah tu, ni hidayah. Hidayah ada dua. Satu hidayah, nama dia bayan, penjelasan, keterangan, kefahaman, kita kata. Ini hidayah pertama. Ramai orang dah dapat penjelasan, keterangan, dah faham, tapi dia belum tentu dapat ini. Ini apa ni? Hidayah. Taufik ni apa? Tindakan. Pengorbanan. Dia sanggup mengorbankan. Dia ni amalan ni, hidayah amal maksudnya. Jadi daripada dia dapat faham sini, dia pun buat sini. Dia buktikan dengan tindakan dia, mengorbankan. Ini hidayah nama dia taufik. Taufik ni makna dia apa? Taufik ni maknanya daripada kata wafaqa. Wafaqa ni maknanya apa dia? Apa ni? Cuba baca. Muwafaqah apa? Muwafaqah. Muwafaqat lah. Muwafaqat. Bulat air kerana pembentuk lagi. Bulat kata kerana muwafaqat kan? Muwafaqat ni, muwafaq ni maknanya apa? Sepadan, selaras, secucuk. Maksudnya ni ilmu kan? Taufik ni ilmu dia sepadan dengan amal dia. Sama. Faham? Dia dah tahu perkara benar 100. Dan 100% ni lah dia amal 100%. Dia cuba buat. Itu maknanya dia taufik. Okay? Ingat, inilah yang kita nak. Ni lagi yang mahal sebenarnya. Siapa yang ada ilmu tapi tak amal, orang yang tak ada taufik, apa akibat? Tadilah Allah suruh hijrah. Dia tahu hijrah tu memang kena perintah Nabi, tapi dia bagi alasan, kami ni lemah, tak boleh. Apa akibat dia? Dia bagi alasan macam tu, Jahannam kan, kalau kata dalam tu. Dia tak ikut perintah yang wajib. Sebab itu golongan yang hanya ada ilmu ni tapi dia tak amal ni, nama dia al-maghdubi alaihim, termasuk golongan yang Allah murkai. Jadi ingatlah, baik. Inilah iman dan amal beramal, mesti ada dua ni. Inilah tanda kita dapat apa dah tahu. Tapi ini kesempurnaan iman, dua-dua. Nak beriman mesti faham. Ada orang yang ni pun dia tak ambil. Macam mana nak beriman nak dapat? Ini step pertama, kena belajar. Ini nak dapat proses belajar. Dah belajar, ni proses apa dia? Beramal.
Kalau tak belajar langsung, proses satu pun dia tak buat. Ini namanya ad-dhalin, sesat. Ada yang kedua, dia dah belajar dah, tak buat. Al-maghdubi alaihim, dimukai Allah. Okey, yang kita nak an'amta alaihim, apa dia? Beriman dan beramal. Ini kita nak. Ini ada innal ladzina amanu wa amilus solihat, complete set. Kalau kita tak ada semua, kita sesat. Kalau kita kata beriman je, tak beramal, al-maghdubi alaihim. Faham kan? Al-maghdubi alaihim. Okey. Jadi sekarang ni Allah katakan sesungguhnya orang yang beriman dan beramal. Kemudian as-solihat. Apa makna as-solihat ni? Okey, perkataan as-solihat ni dulu perkataan soleh. Jadi ini telah beramal mereka akan amal soleh. Jadi amal soleh ni dia ada dua pecahan, dua syarat. Maksudnya ikhlas kerana Allah, dan ittiba, ikut sunnah Rasulullah. Jadi syarat pertama syarat amal soleh satu, ikhlas. Kedua, ikut sunnah Rasulullah. Ataupun ikut syariat yang tepat. Inilah syarat amal kita diterima Allah. Ingat, syarat amal diterima dua kalau bahasa Arab dia ikhlasul lillah, ittiba' Rasulullah. Tu je. Ikhlasul lillah, ittiba' Rasulullah. Inilah jaminan ikhlas ni. Dalam ayat dia dalil dia surah 98 tu. Sesuai kita baca sekarang ayat sebelum, ayat 5. Amal tu mesti ikhlas kan. Ayat 5 tu apa dia? Wa ma umiru illa liya'budullaha. Yang tu tak payah buka pun tak berikut kan. Mukhlisina lahu-din, ayat sebelum. Tidaklah manusia ni diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah, ikhlaskan ketaatan dia. Jangan sebab lain. Walaupun dia solat, dia puasa, dia zakat ke, jangan buat sebab lain. Mesti buat sebab Allah. Jangan buat sebab lain. Kalau tidak, sia-sia. Bukan amal soleh nama dia. Hatta kita solatlah berapa banyak rakaat pun, 1000 rakaat, tapi kita buat sebab apa? Sebab orang ke, kan? Itu amal kita tolak habis macam tu je, sia-sia. Pastikan buat, mesti wajib buat kerana Allah. Yang kedua, ikut sunnah Rasulullah, baru dapat kesempurnaan amalan. Ini dalam surah 3 ayat 31. Dia rajin beramal, ikhlas dia buat kerana Allah, tapi dia kena ittiba', ikut cara Rasulullah. Cuba buka surah 3 ayat 31. 3:31. Surah berapa 64. Boleh ke ni? Apa? Dah berapa 8:30, 9:30. Ada sejam lah. Sejam lah. Boleh ke larat puasa-puasa ni? Yang lama. Boleh Ada tarawih dah tak ada kah? Ke dah lepas? Ke dah buat pagi tadi? Belum start lah. Oh ni dia lewat sikit. Okey. InsyaAllah. Okey, cuba ayat tu. Ayat ni biasa kita baca ni. Qul in kuntum. Kan dulu ada rancangan kan? Apa dia? Apa dia? Rancangan dia tak?
kun anta. Macam apa? Fattabi'uni. Fattabi'uni, dia ambil kod ayat tu. Ayat ni lah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Umat. Allah suruh Nabi sampai kepada umat, kalau kamu betul kamu cintakan Allah, kamu rajin dan kamu nak ibadah sebab kamu sayang Allah kan, kamu rajin nak ikut perintah Tuhan, tapi apa dia kata? Fattabi'uni, ikut aku, kamu kena ikut cara aku, barulah yuhibbukumullah, baru Allah akan cintakan kamu. Kalau tidak, bertepuk sebelah tangan, mesti ikut syariat, tak boleh di luar daripada hal tersebut. Jadi fattabi'uni yuhibbukumullah, baru wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Tengok Allah bagi dua. Satu, Allah balas cinta, dan kedua, Allah hapuskan dosa. Jadi ini ingat, dua syarat diterima ibadah. Syurutu qabulil ibadah, syarat-syarat ibadah diterima. Tadi dia dah sampai sini dah okey dah, dia buat semua. Tapi tengok sampai sini dia rosak, rugi kita, rugi. Ingat, buat mesti pastikan ikhlas kerana Allah dan sesuai ikut sunnah Rasulullah. Contohnya untuk solat, belajar, sebab tu kita kena sentiasa belajar kan, kena ambil tahu hadis Nabi, kena tahu macam mana Nabi solat dan sebagainya. Barulah Allah kata apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul ka syarrul. Ulaika hum khairul bariyah. Sebelum ni syarrul, seburuk-buruk makhluk. Ni lawan dia, apa dia? Ulaika, mereka itulah, mereka itu, mereka lah khairu, sebaik-baiklah kan, sebaik-baik bariyah, ciptaan. Al-bariyah daripada perkataan Allah, nama Allah, sifat Allah apa dia? Al-bari. Al-bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Al-bari itu, al-bari antara maknanya mencipta juga. Dia sama dengan khalaqa, mencipta juga. Mereka lah sebaik-baik ciptaan. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang beriman ni, menjadi orang yang sebaik-baik ciptaan dia. Dalam hadis Nabi, manusia terbaik macam mana? Khairukum li ahli, kan? Antaranya Nabi kata sebaik-baik kamu adalah yang terbaik dengan keluarga dia. Khairukum li ahli. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan ahli keluarga. Sebab apa Nabi cakap macam ni? Ramai orang nampak baik kat luar, tapi dengan keluarga sendiri apa buat? Kan? Rosak. Ini salah faham ni, kesilapan besar. Jadi bukti dia orang yang betul-betul terbaik, tengok bagaimana dia di meja makan dia, di tempat yang orang lain tak boleh nampak, kat situ antara ni. Jadi macam mana nak jadi orang yang terbaik dengan keluarga? Dia mesti mula dengan sumber yang terbaik. Apa sumber terbaik? Nabi kata dalam hadis lain, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ni
Inilah orang yang terbaik. Dia belajar Quran, dia ajar keluarga dia terbaik. Keluarga dia semua jadi baik. Jadilah kita kena ni sebaik-baik manusia ni yang Nabi kata dalam hadis. Okey. Hari ni baru-baru ni apa? Tengok kita punya masyarakat kan, menakutkan, kisah-kisah tekanan hidup boleh menyebabkan apa? Bunuh mak, bunuh isteri, bunuh diri, semua sekali. Baru ni, menggerun saya tengok. Yang buat tu orang Islam, IC semua Islam tu. Orang Melayu, ada agama, bukan tak ada agama. Tapi apa jadi? Dengan tekanan hidup manusia, kan? Bila manusia ni hidup jauh daripada petunjuk, dia tak nampak. Sayang, ini kita bukannya sedih apa kita sedih. Ini keadaan menggambarkan realiti yang berlaku pada masyarakat yang rosak sebenarnya. Jadi balik daripada Quran ni. Dan Allah jamin dengan kita buat ni, ayat seterusnya apa? Jazaohum inda rabbihim. Saya tulis bawah ni lah. Jazaohum inda rabbihim. Apa maksud dia? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Tahtiha al-anhar. Kemudian khalidina fiha abada. Kemudian radiyallahu anhu wa radiyallahu anhum wa radu anhu. Kemudian nampak orang zalika liman khasyiya rabbah. Okey, kita ringkaskan jazaohum. Kita terus terjemah dulu. Jazaohum balasan, jaza ni. Jadi kita bila kita orang bagi kita hadiah apa, kita jawab apa yang paling baik? Terima kasih kan? Jazakallahu khairan. Kalau lelaki jazaka, kalau perempuan jazakillah. Kalau kita dapat daripada pihak kedua kiriman. Ni Haji Din bagi hadiah ni. Haji Din tak ada, orang kirimkan tolong bagi. Jadi kita kata apa? Jazahullah, dia, sebab dia yang bagi. Kalau orang yang depan kita bagi dia jazaka. Kalau lelaki, kalau perempuan jazaki. Kalau perempuan jauh juga kita juga jazahallah, alif ha pada dia. Cikgu Nurani bagi hadiah, orang kirimkan jazaha, semoga Allah berikan dia hadiah, balasan. Itu tapi kena habiskan lah. Kalau kita berhenti jazakallah je, semoga Allah membalas, tak tahu balas apa. Khairan, betul, khairan, semoga Allah balas kebaikan. Sampai. Kalau tidak, tak sempurna lah. Kita nak Allah beri kebaikan. Okey, jazahu. Jadi balasan merah nampak? Yang merah biru Jazaohum, balasan bagi mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka. Apa balasan dia?
adalah jannatun. Jannatu adnin adalah syurga. Jannat ni jamak tau, syurga-syurga Aden. Apa dia kata Aden? Aden ni ada makna tinggi lah. Syurga-syurga yang tinggi. Ini syurga yang kita kata kelas atasan punya. Syurga Aden. Tajri, ia mengalir, min dari mana? Tahtiha, bawahnya. Anhar, sungai-sungai. Sungai-sungai. Kenapa orang kata sungai? Bukan laut ke? Sungai sebenarnya. Jadi simbolik kepada syurga ni, dia ada pasangan dia, pokok, sungai. Jannah ni maknanya rujuk pada Jannah ni apa? Okey, bila sebut Jannah ni rujuk pada taman yang dipenuhi pohon yang lebat dan rindang, sehingga tidak terlihat apa yang ada di sebaliknya, di dalam dia. Yang bila pokok tu lebat sangat, rendah, jadi kita tengok dari jauh tak nampak apa ada tu. Pergi dekat tengok, punya banyak buah. Jadi syarat dia mesti masuk dulu taman tu, baru dapat. Kalau dia tak nampak, itulah syurga. Syurga ni mesti macam tu. Bila sebut jannah, maknanya duduk pada taman. Kalau hadiqah, taman kosong, taman mainan kosong, tak ada pokok apa, panas je lah. Bila sebut jannah, maknanya dia mesti tertutup dengan pohon-pohon ni lah. Okey. Jadi perkataan jannah ni semuanya sifat dia macam tu kan, kita tahu. Daripada perkataan ni jadi apa? Perkataan apa? Jin. Kan? Jinnah. Junnah. Semuanya sifat dia tersembunyi. Jin apa? Tersembunyi, tak nampak. Junnah perisai, terselindung, tak nampak. Jannah, pohonnya terlalu lebat, buah daun dia, buah dia kan, sampai tak nampak, kena tengok. Di sebalik dia, dalam dia, kena masuk. Jadi inilah balasan untuk orang-orang yang beriman ni. Allah beri dia syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Jadi sungai ni simbolik kepada kedamaian. Dan juga sungai adalah satu bentuk nikmat paling utama dekat dunia ni sebenarnya. Betul tak? Penempatan manusia dekat mana? Mesti dekat sungai. Bila negeri tak ada sungai, ini satu negeri yang cukup hebat. Tengok negeri Sabak, ada empangan, ada sungai besar. Jadi negeri dia dulu dalam Quran Allah buat surah Sabak, menggambarkan dia punya hebat negeri tu. Empangan Ma'rib tu panggil. Dia dapat empangan dia. Dan sungai ni adalah kebanggaan lah. Fir'aun dia bangga dengan apa? Dia kata apa? Cuba tengok surah Az-Zukhruf. Ayat yang ke surah 43 ayat 51.
ayat 51. Ayat 3 493. Saya baca terus ayatnya, cuba perhatikan dia punya tu. Wa nada fir'aun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada fir'aun fi qaumih, dan Fir'aun dia menyeru kepada kaum dia. Dia kata apa? Qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Wahai rakyat-rakyatku, kaumku, bukankah aku ini pemilik kerajaan Mesir ni? Dan bukankah cuba lihat, dan ini sungai depan kamu ni mengalir di bawah tahta aku, di bawah kaki aku, kan? Di bawah istana aku. Tidakkah kamu melihat? Jadi ini kebanggaan satu negeri empayar besar masa zaman ni, sungai. Sungai. Jadi, dan akhirnya Fir'aun tenggelam pun dalam laut juga, dalam sungai, dalam air bahar, laut. Dan sungai dekat syurga ada berapa? Cuba buka surah 47 ayat 15. 47 ayat 15. Masalul jannah. Jadi Allah describe sungai je dengan dia punya pelbagai jenis, Surah 47, Surah Muhammad ayat 15. 508. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى nanti kat situ tak apa, nak tengok sungai. Jadi perumpamaan syurga yang dijanjikan untuk orang yang beriman, orang yang bertakwa. Di dalamnya ada sungai-sungai daripada air yang ghairi asin, yang tidak payau, air yang sedap, segar. Kalau sini air segar apa kita? Bubble kita punya. Wa anharum min laban min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ini kalau yang ayat pertama ni kita macam kat dunia mungkin ada lah, tapi tak mungkin lah, berbeza lah. Tapi ayat yang kedua ni mustahil lah kita jumpa kat dunia, mustahil sungguh. Cuba buat, siapa boleh kumpul susu buat jadi sungai? Memang tak ada. Jadi, dan air dan sungai-sungai daripada susu laban. Laban lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasa. Sebab apa? Susu ni cepat basi. Cuba kita buat kilang satu kan, habis kot, busuk nanti bau, basi susu. Jadi yang ini susu yang tidak berubah sikit pun rasa dia. Wa anharum min khamrin, dan juga sungai-sungai dari khamar, arak.
yang lazat bagi orang-orang yang meminumnya. Apa dia? La yasaddauna fiha wa la yuzifun, kan? Tidak pening dan tak mabuk minum. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 19. Wa anharu min 'asalin musaffa, dan yang lebih hebat lagi ialah sungai dari madu. Madu yang di musaffa, dipilih, yang terpilih, madu yang termahal. Inilah sungai yang ada dalam syurga yang Allah siapkan untuk orang beriman. Yang tak tahu kita dapati melainkan dalam syurga. Dan dapat tu tanpa had. Khalidina fiha abada. Khalidin, orang-orang yang kekal. Khalid ni kekal. Fiha, di dalamnya. Abadan, selamanya. Kekal dalamnya selamanya, tak mau pindah dalamnya. Ini dalam surah Al-Kahfi ada. La yabghuna anha hiwala. Ayat Kahfi ayat berapa? 106. Satu 108. Itulah maksud dia. Kekal tu maksudnya yang orang dalam tu sendiri tak nak keluar-keluar, tak nak pindah sebab terlalu seronok. 108. La yabghuna anha hiwala. Tak ingin berpindah di dalamnya. Radiyallahu anhum. Allah redha. Jadi hiwala tu maknanya apa? Dia tak nak berpindah, kan? La yabghuna anha hiwala. Tidaklah mereka ingin berpindah pun dari tempat tu. Dia ahli syurga ni, dia akan dapat nikmat dia tu sentiasa kita panggil apa nuzulan. Bahasa Arab dia nuzulan. Nuzulan ni maknanya julung-julung kali. Apa faham tak? Ni julung-julung kali benda ni, ataupun benda yang layanan apa. Kalau kita masuk satu tempat, contohlah rumah kawan, kita nak menumpang ke apa-apa ke, orang ni orang yang jenis lain tetamu dengan baik sekali. Jadi layanan dia pertama tu layan biasa-biasa ke mesti terbaik. Tapi kalau dia dah duduk seminggu dah, muka dia lagi, kan, aku dah kurang dah, layanan dia tak sama dah, kan. Dah lah buat macam-macam biasa lah, kan. Pandai-pandai lah aku makan, masa mula-mula layan elok, kan. Ahli syurga ni dia sentiasa macam masuk kali pertama. Setiap hari macam masuk kali pertama. Bestnya macam tu. No limit. Itulah nuzulan. Dalam surah Al-Kahfi ada ayat 17 kan. Nuzulan tu maknanya pemberian macam tu. Sentiasa pemberian pertama. Julung-julung kali pemberian tu. Jadi kita pun nak describe macam mana pun tak tahu, tapi macam itulah maksud istilah dia tu, istimewa sungguh. Jadi radhiyallahu anhum, Allah redha hum terhadap mereka waradu, dan mereka juga redha anhu terhadapnya. Allah redha terhadap mereka dan mereka redha terhadapnya. Jadi ini
Mana lagi utama? Allah redha ke kita redha? Betul. Macam mana tahu? Inilah dua ni kan, depan dulu kan. Sebab tu kadang-kadang kita ni beribadah, kadang-kadang kita duk fikir bagaimana kita beribadah apa dia? Kita nak lahirkan rasa cinta kepada Tuhan, betul tak? Kita buat ibadah semua supaya apa? Supaya kita bertambah cintakan Allah, kita nak buat. Apa yang lebih besar ialah kita kena fikir apa? Macam mana saya boleh buat Allah cinta saya? Itu lagi mahal. Sebab macam mana Allah boleh cintakan kita? Jadi sebab itu yang ni utama, Allah redha. Allah, bila Allah redha, pastilah apa dia? Manusia akan redha. Ni satu, dua. Dan mencari redha Allah ni hanya dengan jalan apa dia? Zalika liman khasyiya rabbah. Dengan hanya orang yang takut kepada Allah. Itulah bagi orang yang khasyiyah, dia takut akan Tuhannya. Akan Tuhannya. Lepas tu dia cuba tengok satu surah lagi, last kan, 214 kita dengan surah ni. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala ni nak bagi sahabat ni betul-betul keluarkan potensi dia betul-betul untuk berkhidmat pada jalan Allah ni. 2214 muka surat 33. Surat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Allah tanya siapa? Allah tanya sahabat. Jadi ketika ni mereka dah duduk kat mana? Mereka dah duduk Madinah. Sebab ni surah Al-Baqarah. Jadi mereka dah hijrah dah duduk Madinah dah. Dah bukti dah mereka beriman kepada Nabi. Dan sekarang Allah tanya lagi, Allah tanya apa? Patutkah kamu, apakah kamu sangka kamu dapat masuk syurga? Sedangkan mereka ni orang yang banyak jasa ke tak? Banyak jasa. Jadi sahabat Nabi ni dah banyak jasa, tapi Allah tanya, kamu sangka kamu masuk syurga? Jadi ayat ni maknanya menunjukkan apa dia? Syurga tu mahal dan
Allah SWT nak tinggikan darjat manusia, atau Allah bagi ujian yang pelbagai, yang berat-berat. Jadi patutkah wahai Abu Bakar, patutkah wahai Umar, Uthman, Ali, Bilal bin Rabah dan semua sahabat lain, kamu sangka kamu boleh masuk syurga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum lagi menimpa kamu ujian sebagaimana orang yang terdahulu sebelum kamu ditimpakan ujian. Mereka ditimpa dengan ba'sa wad-dara wa zulzilu, iaitu kelaparan, lagi kemudaratan, penyakit, dan digoncangkan dengan kedatangan musuh, sehinggalah Rasul berkata dan orang beriman berkata apa dia? Bilalah pertolongan Allah sampai, maknanya mereka dah tersepit sungguh. Ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dah dekat. Jadi daripada ayat ni dia boleh jadi muhasabah dekat kita. Jadi jika sahabat yang banyak jasa pun Allah tanya, kamu sangka kamu masuk syurga? Kan? Jadi kita pula yang macam mana? Belum lagi banyak buat macam-macam lagi kan? Kita baru je nak mula. Ayat ni sepatutnya jadi pemangking kita untuk buat. Jadi menunjukkan syurga tu mahal. Sahabat Nabi yang dah banyak buat kerja pun Allah tanya lagi masa zaman ni. Allah nak angkat darjat dia. Jadi soalan ayat ni juga boleh tanya kat kita, adakah kita ni dah puas hati dengan apa yang kita buat dan sangka kita masuk syurga? Sedangkan banyak lagi perkara-perkara yang kita belum melakukan lagi. Jadi umat sedang penat. Apa kita buat? Kita kena keluar, sama-sama lah mengajak untuk orang-orang ni kembali kepada Allah. Itulah kerja kita lah. Dan untuk kita kekalkan iman kita ni dan amal soleh kita ni, macam mana kita nak istiqamah ni? 5 ni, saya nak bagi tips. Ada 5 tips untuk kita pelihara iman. Saya nak pandang kat sini. Ada 5 tips. Ambil yang ni, 5 ni ringkas je dia punya perkataan. Okay. Lima tips untuk memelihara iman. Tips memelihara iman dan takwa kita. 1, muahadah, iaitu muahadah ni apa? Sentiasa ingat janji kita dengan Allah. Sentiasa ingat janji kita. Aku janji kita. Apa aku janji kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sentiasa ingat aku janji kita. Kita ulang-ulang. Yang kedua, muraqabah. Muraqabah ni apa dia? Sentiasa ingat, yakin Allah perhatikan. Raqib ni maknanya pengawas. Sentiasa ingat kita ni diawasi. Sentiasa ingat kita diawasi Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, dalam ayat surah 4 ayat 1. Sentiasa ni kita kena tahu. Jadi kita CCTV yang sentiasa ada. Yang ketiga, muhasabah. Muhasabah, sentiasa hisab dosa dan amal pahala. Hisab dosa. Pernah hisab dosa tak? Dosa apa aku buat ini?
timbal balik dengan amal kita. Yang keempat, mu'aqabah. Mu'aqabah. Mu'aqabah ni apa dia? Sentiasa apa ni? Denda. Mu'aqabah ni buat, orang kata apa? Kata denda tu bukan denda, apa yang kata? Bila kita buat sesuatu dia tersilap, kita buat apa? So kita cover balik, bayar dia. Saya kena buat apa? Semalam saya mengumpat kawan ni. Contoh, hari ni saya kena puji dia, saya nak bagi hadiah kat dia ke, denda diri kita sendiri. Saya nak sedekah hari ni, sebab apa? Ni dah denda untuk saya buat dosa semalam. Itu mu'aqabah. Apa maknanya? Kita nak beritahu apa? Sentiasa tebus diri balik. Tebus dengan kesilapan. Tebus diri dengan dosa. Dosa yang lalu. 4, 5 last. Yang kelima, lupa dah saya. Ya. Kelima ni yang paling besar tadi, mujahadah. Mujahadah, iaitu sentiasa mengorbankan, berusaha korbankan nikmat yang Allah, nikmat kurniaan Allah kepada jalan Allah. Ni 5 tips. 5 tips ni kalau kita jaga, insya-Allah iman dan takwa kita susah nak digugat. 5 ni. Apa dia pertama? Muahadah. Ahad, janji. Ingat, saya tadi baru janji dengan Allah, aku nak jadi hamba dia. Kan? Janji. Ingat, kita ni di Raqibun Atid. Kan? Ni di sesi ada Raqib pada Atid, dia awasi. Ingat tu sentiasa. Ini memang kita kena sentiasa je letak dalam minda kita. Yang ketiga, muhasabah. Hisab, hitung balik, timbal balik, kira-kira semalam buat apa. Memang kena. Dia macam orang yang peniaga kan, mana ni short sposin, cari sebab apa short, tak boleh puas hati dia kan. Yang keempat apa? Mu'aqabah. Sentiasa tebus macam-macam dengan kesilapan yang kita buat tu. Dan yang kelima, kita kena korbankan sesuatu. Hari ni apa nak korban. Inilah jalan untuk jaga iman dan takwa kita, amal soleh kita ni. Dan supaya kita dapat apa? Ni nikmat syurga yang mahal. Abhasibtum an tadkhulul jannah, kamu sangka kamu masuk syurga? Kan? Itulah ayat yang ke-8 kan? Berapa? 7 dah sampai habis ni. Habis kan? Habis surah Al-Bayyinah. Cuba baca balik. Apa? Pertama, baca Arab ya. Apa dia? Pertama, mu'ahadah. Kedua, muraqabah. Ketiga, muhasabah. Keempat, mu'aqabah. Kelima, mujahadah. Ingat tu, 5 benda ni untuk kita sentiasa pegang, letakkan mindset hidup kita. Okey, insya-Allah ini saya ambil ya. Ini bukan ini tips para ulama dalam buku. Tak silap saya buku mana? Yang Al-Ghazali ke siapa? Saya tak ingat macam tu lah. Nanti saya cek balik, saya beritahu dari mana dapat. Tapi 5 tips ni lah nak jaga kita, insya-Allah.
Okey, qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.